Keluarga ni tuan-tuan, dia tak habis takat dunia. Keluarga boleh bawa sampai masuk syurga. Semua boleh bayang anak masing-masing. Hak 2 orang anak, yang 5 orang anak, yang 7 orang anak. Hak bilangan anak tu Allah Ta'ala yang tentu. Bukan sebab kita kuat, kita lemah tak. Tuhan yang tentu dah hang anak berapa. Allah tulis dalam Quran sejak azali lagi, ada di kalangan mereka kami kahwinkan, ada di kalangan mereka yang Allah tidak kahwinkan. Dia kekal bujang dan dia kekal dara sampailah dia wafat. Antaranya Nabi Yahya alaihissalam. Hebat Nabi Yahya ni, daripada kecil dapat kitab lah, daripada bayi tu, bayi yang hebat, kemudian jadi rasul. Kemudian Allah takdirkan dia tidak berkahwin dan tidak punya anak. Jadi tak ada anak ni bukan kata hina. Ada rasul yang tidak ada anak. Nabi Isa tapi dia tak meninggal lagi lah. Jadi ada rasul-rasul Allah takdirkan dia tidak mempunyai anak sampailah dia meninggal.